Okey, kau tengok video ni betul-betul ya. PMX ni lepas buat ucapan dalam kempen dia dekat Sabah. Jadi yang aku nak cerita dekat korang hari ni ya, yang mana selepas kempen ni ada buat satu konsert panggil artis daripada Indonesia. Jadi aku pelik kenapa PMX dah habis buat ucapan turun setakat hiburan ni bagi je lah untuk rakyat nak dengar kan. Tapi dia duduk juga kat belakang, tak pernah dibuat di Perdana Menteri lain. Maknanya dia nak terkinja-kinja sekali juga ke? Oh tu dia sampai dah. Akhirnya artis ni buat tak kenal dia ke dia. Kau takkan tak kenal tu member baik Pak Prabowo, salam gitu je ke? Kau tengok, kau membontokkan PMX aku agak-agak lah. Dia sanggup tunggu korang dekat atas pentas tu. Korang jangan main-main Ini pengurusi ASEAN punya masyarakat baru-baru ni dekat Kuala Lumpur, tahu tak? Siapa yang tak kenal dia? Pak Prabowo kenal dia, member baik dia. Donald Trump pun member baik dia. Erdogan Turki pun member baik dia. Lepas tu Presiden Rusia Putin pun member baik dia, kau tahu. Kau buat dia duduk kat belakang je. Agak-agak lah. Sia-sia je dia yang selama ni tak pernah buat di Perdana Menteri lain, sampai tunggu konsert nak terkinja-kinja bersama-sama dengan kau. Tapi kau buat tak layan je. Kau memalukan Perdana Menteri aku dah. Ini yang aku tak suka ni. Kau tengok di mana PMX aku, di belakang bontot kau je. Dia duduk dekat atas, setujuannya nak terkinja-kinja sekali dengan kau. Walaupun perkara ni tak pernah buat di Perdana Menteri mana-mana pun. Datang sini bukan sekadar dia nak buat ucapan saja tau. Dia pun nak lepaskan gian. Kau tahu lah, banduan. Kau tengok dia dekat belakang, dia terkinja-kinja seorang-seorang. Mana boleh. Kau setakat artis saja, dia yang bayar kau tu. Mahal dia bayar tu. Kau tengok. Panggil PMX sekali buat begitu. Tikedeng tu. Naya PMX aku kat belakang tu. Dia sepatutnya boleh balik dah, tak payah dia layan korang ni. Tapi dia tunggu juga. Akhirnya tepuk tangan seorang-seorang. Kesian dia. Nampak? Duduk kat belakang korang je. Yang aku nak tanya lah gini lah, korang semua ni datang dekat kempen ni selama-lama ni, kau nak tengok PMX ke ataupun korang semua nak tengok konsert? Sia-sia lah PMX sama ni kan. Patutlah ramai sangat datang. Aku ingatkan nak tengok Pakatan Harapan buat ucapan. Rupanya nak tengok konsert daripada Indonesia ni. Kalau tidak kan, kenapa diorang tak balik lah kan, lepas buat ucapan apa semua kan. Tunggu juga kat sini. Daripada tadi rupanya yang tunggu beria sangat tu nak tengok ni lah, bukan nak tengok PMX. PMX pun gian juga lah, terkinja-kinja nak lari sekali. Tapi tak dilayan pun oleh hati Indonesia ni. PMX kami ni terkenal di mata dunia lah. Semua Perdana Menteri kenal dia. Laya. Aduh. Kau tunjuk kau apa? Kau tengok dia kat belakang tu, tertepuk lah dia. Tengok. Laya dia tepuk lah. Patut kau pandang dia, tarik dia tu ke depan. Dia nak terkinja-kinja sekali. Akhirnya dia kejar nak kapris. Kau tengok. Dah kau tak panggil dia kan. Malu lah dia, maruah dia jatuh lah. Dia pun silap juga kan. Kau Perdana Menteri yang ni pun kau beria nak tunggu dekat atas stage tu buat apa? Ucapan kau tak laku ke? Lah ambil anak kapris lah. Ambil kau terkinja-kinja dengan anak dia kan. Artis kat depan buat tak layan je. Allah, malu betul lah kan. Patutlah sama ni aku tengok dia dukung anak siapa, tiba-tiba dia berlari dia. Rupanya pasal dia kena kencing dekat atas pentas ni, artis tak layan dia. Jadi dia ambil anak kapris tu kan untuk cover malu dia balik. Kau tengok kesian betul bebek. Layan betul lah kan. Tahap tu je PMX punya level di mata artis Indonesia. Diorang buat tak kenal je.
Sampai sudah kan, memalukan lah, betul lah. Cakap, lah ambil anak kau, aku nak tutup malu ni. Nak turun tak?